Kesianlah kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana tidak dijemput. Ini sidang kemuncak di Mesir yang diorganisasi oleh Presiden Mesir untuk meraih gencatan senjata di antara Hamas dan Israel. Banyak pemimpin, ramai pemimpin daripada seluruh dunia dijemput dalam majlis ini, termasuklah pemimpin daripada Turki, kawan baik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Qatar, Kuwait, Bahrain. PLO punya Perdana Menteri pun ada hadir, Muhammad Abbas. Indonesia punya Pro-Umo, kawan baik Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dijemput. Presiden Perancis, Germany, Britain, Georgia, Spanyol, Greek, Armenia, Hungary, Pakistan, Canada, India, Norway, Iraq, UAE, Cyprus,